AB Channel. Saya pun tak faham ni apa benda yang dia nak. Dengan kita dia minta sampai 11. Dengan cerita dengan PN dia bertanding satu kursi je kat Johor. Tak tahulah satu ke dua kursi. Tapi kalau betul lah benda ni berlaku, maknanya seperti mana yang saya cakap dululah, PAS ni tak boleh percaya. Dia bukan nak bersama dengan kita untuk penyatuan Melayu. Tidak. Kita ni baru semalam kita kecewa. Kecewa. Kita kecewa pasal apa, tuan-tuan? Kita mengharapkan di Johor ni akan ada kerjasama. Sebab kalau bertanding solo ni memang berat lah. Tanggungjawab nak kekalkan 40 kursi tu tak mudah. Kita ingat kita boleh adakan kerjasama dengan PAS. Mula-mula peringkat awal PAS dah setuju kan, tak bertanding, bagi laluan pada BN. Kita bagi dia kursi lantikan, adun lantikan. Lepas tu berubah pula, mereka nak bertanding. Tapi okey lagi sebab mereka setuju untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional. Hari semalam kita kecewa kerana tiba-tiba mereka nak sampai 11 kursi tu kan. Kita dah panggil kita punya calon-calon untuk kursi-kursi yang bukan PAS dan wawasan bertanding ni. Mereka dah angkat sumpah. Mereka dah bai'ah untuk jadi calon. Takkanlah lepas mereka dah angkat sumpah, dah bai'ah jadi calon, dah tanda tangan perjanjian dan sebagainya, tiba-tiba kita nak buang lagi, nak tambah lagi kursi PAS di saat akhir. Jadi akhirnya kita terpaksa pergi Solo dan mengambil risiko yang cukup besar. Dah cukup besar lah risiko yang terpaksa ditanggung oleh Dato' On Hafiz ni. Saya haraplah semua rakan-rakan dekat Johor ni kan, tolonglah pastikan kita boleh menang kan. Kalau dapat menang pun setidak-tidaknya kita tak aib di Johor ni. Saya yakin InsyaAllah peluang tu ada kan. Cuma kalau PAS tak, saya pun tak faham PAS ni apa benda yang dia nak kan. Dengan kita dia minta sampai 11 kan. Dengan cerita dengan PN dia bertanding satu kursi je kat Johor. Tak tahulah satu ke dua kursi kan. Tapi kalau betul lah benda ni berlaku, maknanya seperti mana yang saya cakap dululah, PAS ni tak boleh percaya kan. Dia bukan nak bersama dengan kita untuk penyatuan Melayu. Tidak kan. Dia hanya nak mengumpan kita supaya kononnya bersetuju kerjasama dengan mereka. Hubungan kita dengan PH pecah, dia berjaya pecahkan kita dan PH, pergi 3 penjuru, mereka akan untung dan kita akan lebur untuk kita punya pilihan raya Negeri Sembilan dan sebagainya. Ini je tujuan dia, nak pecahkan kita. Saya harap pilihan raya di Johor ni akan menjadi pengajaran bagi kita semua, baik bagi UMNO, baik bagi PAS, baik bagi PH. Masa untuk pergi Solo ni susah kan. Saya harap tak apalah, yang kat Johor ni kita teruskan kan. Kita buat friendly match kan. Harap kita tak serang satu sama lain. Cuma untuk Negeri Sembilan, untuk seterusnya Melaka dan Federal, kita bincanglah baik-baik, kita berpakat. Kita dah ada sebuah negara yang cukup stabil, bagus kan. Kita kekalkan kestabilan ni insyaAllah. Okey. AB Channel.